Okay. Kumpulan ini beroperasi atau MO mereka adalah seperti ini tau. Dia membuat aplikasi sendiri. Okey. Dan dia mempromosikan aplikasi untuk digunakan oleh orang-orang tempatan, dan menerusi atau dengan menggunakan aplikasi ini mereka membuat pertaruhan perjudian bola sepak dan juga perjudian-perjudian yang lain. Jadi selain daripada pasaran tempatan ini, sindiket ini juga mensasarkan pasaran di luar negara yang juga menggunakan aplikasi ini untuk membuat pertaruhan. Dan yang mengawal pertaruhan ini adalah sindiket ini yang base dia atau tempat beroperasi adalah di negara kita ini. Dalam operasi ini selain daripada tangkapan, kita juga atau pasukan polis juga telah berjaya merampas beberapa peralatan tadi. Antaranya adalah 182 unit komputer riba, 137 unit laptop berbagai jenama, 152 unit telefon bimbit, modem, router, decoder, kad bank dan sebagainya.